Haji yang baik itu haji yang ketika seseorang ketika dia pergi haji sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kemudian dia balik menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Dahulu kedekut, balik daripada haji menjadi dermawan. Dahulu tak pernah solat berjemaah, sekarang balik suka solat berjemaah. Dulu dedahkan aurat, balik daripada haji tutup aurat. Dulu suka makan makan yang haram, riba, ghis, zulm, semua balik menjadi manusia yang tinggalkan perkara-perkara haram. Itu baru haji mabrur. Kalau tak, jadi haji kabur. Kan ada sekarang balik haji tapi apa? Bertabarruj, berhias. Kemudian macam kedai emas berjalan. Emas dikeluarkan semua emasnya. Ada satu negeri macam ni, alasannya nak menunjuk senang, happy balik daripada haji. Senang kau pergi haji, habis masa, habis duit, habis tenaga, kemudian kau balik dalam keadaan haji tak mabrur. Senang ke macam tu? Stupid bin Bahlul macam ni. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj, berhias seperti mana orang-orang terdahulu berhias. Orang-orang jahil, wanita-wanita jahiliyah berhias macam mana? Macam tu, jangan kau tiru. Kalau balik daripada haji meniru macam tu, ini maknanya haji kabur, bukan haji mabrur.